Okey, jom aku tunjuk dekat korang macam mana korang nak edit gambar korang bagi nampak macam efek ala-ala 3D dengan step yang sangat mudah. Dekat sini aku shoot gambar ni menggunakan RF 200-800. Biasanya dekat track aku takkan push sampai 800mm untuk mengelakkan gambar tu jadi macam cair. Sebab dekat atas jalan kan dia ada heat haze ataupun heat wave tu kan. Benda tu boleh kacau kau punya fokus dan gambar jadi tak sharp. Tapi macam yang korang tengok setakat ni semuanya okey kan. So aku masukkan dulu preset aku yang simple yang aku biasa gunakan untuk track day. Tapi macam yang korang tengok macam tak ada beza apa sangat kan. Sebab korang tengok dekat bahagian kanan ni, dekat sini korang boleh tengok yang aku bukannya push editing tu sangat, tak ada. Aku just macam upkan sikit clarity, naikkan sikit color dia, shadow semua tu kan. Okay, first kali kita crop lah sebab gambar yang original tadi tu composition tak berapa best sangat kan. So aku crop dulu. Alright, crop simple je lah macam ni. Okay, dah siap Okay, ni kita compare dengan gambar yang ori tadi. Cuba tengok betul-betul macam tak ada berapa beza sangat lah. Cuma clarity dia tu boleh nampak ada naik sikit lah kan. So next, ini dia magic dia berlaku dekat sini. Masking, yang ni sangat penting. So korang pilih bahagian background. Dekat sini korang cuma gelapkan sikit daripada subjek. Lepas tu apa yang aku buat next sangat simple. Aku upkan background tu punya clarity dengan dia punya dehaze. Ni dehaze. Okay, ni clarity. Korang nampak tak kontras dia dah mula naik dan dia membezakan antara background dengan subjek. Tapi problem dia yang macam korang tengok sekarang ni, tiba-tiba jalan dah jadi macam terlebih warm dan jadi macam colour orange pula kan. So senang aja, korang cuma adjust dia punya temperature. Korang tariklah ke belah kiri, korang adjust ikut mata korang sendiri sampai nampak jalan tu color dia tu macam natural sikit. Okey, dah siap. Ni pada aku dah puas hati dah ni. Tapi kalau kau nak tambah lagi bagi jadi nampak lebih dramatik, korang letak lagi gradient. Korang tarik dekat bawah satu, dekat atas satu dan korang, dia punya exposure tu korang kurangkan lagi. So gambar tu nampak lebih dramatik lah. So korang compare lah sendiri gambar yang belah kiri tu dengan yang kanan tu macam mana. Ada nampak macam ala-ala 3D tak? By the way, aku bukan mengajar, ini cuma share je. Dan cara yang aku buat ni bukannya betul pun. Ada banyak lagi cara yang lebih betul. Korang boleh rujuk dekat sifu-sifu fotografi, editor apa semua kat luar sana. Diorang boleh ajar korang cara yang lebih best lagi. Tapi kalau korang ada belajar sesuatu daripada video aku ni, jangan lupa like, follow dan share. Okay? So, kita jumpa lagi dalam next video. Ada apa-apa boleh tanya dekat bawah.